makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Saya ni jagalah makan bila dah berusia macam ni. Makan itu tidak memberikan kemudaratan kepada sistem tubuh badan kita. Jadi saya nak pesan kepada semua yang dah berumur khasnya, budak-budak muda pun, sebenarnya makanan lah yang membuatkan datang penyakit. Selagi saya boleh elak makanan-makanan yang saya tak biasa makan ketika kecil, saya cuba elakkan. Sekali-sekali tak apa. Jadi kalau boleh malam jangan makan lah. Kalau malam makan nanti perut puncit, nasi kena makan. Kita dah daripada kecil makan nasi, tapi biasanya saya makan nasi siang lah. Okay. Malam saya tak makan nasi lah. Saya cubalah kadang-kadang makan juga kan. Kita tengoklah gula nombor satu. Gula ni sebenarnya satu benda yang boleh memudaratkan sistem dalam badan kita. Kalau boleh elakkan gula, boleh makan sikit tapi jangan makan banyak. Sebab sekarang kita tengok makanan-makanan kita kat luar ni, kita beli ni semuanya gula. Kalau sambal gula, itu kari gula apa semua, kalau boleh masak sendiri lah. Masak sendiri kan. Elakkan gula. Gula ni boleh katakan 25%. Lebih kurang lah kan, 25% rakyat Malaysia ni memang manis-manis. Bukan rupa yang manis, badan yang manis. Ketika berbuka, biasanya Datuk apa yang Datuk makan? Buka tak boleh makan banyak sangat kan. Banyak sangat. Tapi biasanya saya kalau berbuka suka makan telur goreng dengan sambal ikan bilis. Dah cukup lah kicap. Simple? Itu memang simple lah. Memang saya tak tahu begitu? Memang saya tak tahu. Ikan goreng kembung rebus kena ada. Mungkin budak-budak sekarang dia tak tahu ikan goreng kembung rebus tu apa benda kan. Cuba rasa tengok, goreng garing-garing. Bazar pergi tak? Jarang lah saya pergi sebab bazar ni kadang-kadang beli tak makan. Betul. Jadi saya tak adalah sangat ke bazar. Anak-anak lah beli yang kadang-kadang tengok tak habis juga kan. Jadi saya biarkanlah mereka merasai kemeriahan bazar tu. Saya tumpang-tumpang je lah. Kalau sahur pula, kena makan nasi ke ataupun cukup sekadar minum air, makan kurma? Saya pagi-pagi tak boleh makan sangat kan. Jadi bila sahur ni dapat makan biskut sikit. Kadang-kadang ada juga nasi kan, tengok tapi tak selalu lah. Tak boleh makan sangat pagi-pagi ni.